ulama, orang yang boleh mati dalam keadaan su'il khatimah, orang yang istiqamah dalam melakukan maksiat kepada Allah. Istiqamah tu cantik lah dengar kau dah. Mekok belakang istiqamah dengan maksiat. Antaranya kata ulama merokok. Na'udzubillah. Nah, disebutkan oleh para ulama ada satu kisah. Ni kisah benar tuan-tuan. Dia kata kat waktu isap rokok leh kot, kami isap rokok daun tak ada apa kot. Try tengoklah, takut selak nafas waktu tu punya pasal. Kan? Dia ni tegar, isap rokok tegar kawan ni. Satu ketika bila mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia nazak, dia nak meninggal, ketika itu datanglah kepada dia sahabat-sahabat dia, talqinkan dia, la ilaha illallah. Hak tu ya, jangan panjang-panjang. Kawan dah duduk sesak dah, kita pula dia suruh, hei, kena 6 harakat. La tu 6, tak mana boleh 2 harakat. Kawan tu nafas nak keluar dah. Dia kata, celakui dengan hang, aku nak mati, hang boleh duduk mengajak tajwid lah time dah ni. Tak payah, dia sebut tu kira betul dah. La ilaha illallah. Ada orang dia buat seram. Dia buat seram. Kawan tu nak mati dah, duk nampak dah tu, apa dia tu? Dia buat seram lagi seram. Kawan tu peluh cerau. La ilaha illallah. Sesak terus kau tu, padam terus, tak ada nak ucap. Tiba-tiba duk buat seram. Nampak tak? Maka apa dia? Ni antara dia. Kawan ni nak mati. Mai kawan dia talqin dia. Bila talqin dia pada ketika itu, dia berpaling dan tak mau baca ataupun tak mau sebut la ilaha illallah. Akan tetapi yang dia minta hanyalah rokok, rokok, rokok. Ni kisah benar tuan-tuan. Tuan-tuan nak percaya, percayalah. Kan? Tak mau percaya sudah, nak mati esok baru tahulah percaya ke tak percaya. Kan? Maka dia kawan tadi tu yang tegar menghisap rokok yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka dia mati dalam keadaan tidak dapat menyebut kalimah tayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.